Harga emas 1 gram 492 tapi harga tertinggi 533. Okey? Sama juga kalau harga emas dekat kedai emas pun dah mahal dah. Tapi dekat Public Gold masih murah. So kalau tuan-puan belum ada akaun dengan Public Gold, cepat-cepat ambil peluang untuk bermula sebelum duit tu habis ke tempat lain kan. Sekarang musim raya, waktu terbaik kalau kita nak simpan sikit duit kita ke dalam bentuk emas. Okey, duit kalau tak simpan memang dia akan habis. Kita akan cari 1001 alasan untuk kita menghabiskan duit. Memang fitrah manusia tuan-puan, nampak duit dia rasa nak guna tapi bila simpan emas, dia rasa nak simpan, nak kumpul, nak simpan, nak kumpul, nak simpan, nak kumpul. Duit ni tuan-puan, kalau kita beli emas dia habis, kalau tak beli emas pun dia habis. Jadi sekarang dekat Public Gold, kita ada 3 kaedah pembelian emas dan yang paling menarik adalah akaun emas gap. Okey, akaun emas gap. Di mana tuan-puan boleh menabung serendah 1 gram atau serendah RM100. Okey, tapi kalau tuan-puan ada bajet lebih, nak simpan RM1,000 ke RM5,000 ke RM10,000 ke RM20,000, okey, RM50,000, RM100,000 ke dalam bentuk emas boleh je, tak ada masalah.